Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi bersama Cikgu Rosma. So, apa pula tajuk untuk kali ini? Jom kita roll. Okey, seterusnya kita lihat pula standard kandungan yang sama. 1.2 jujukan, tetapi standard pembelajaran yang kedua, iaitu mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut. Okey, so apakah bendanya? Jom sama-sama kita terokai apa dia standard pembelajaran untuk kali ini. Okey, kita lihat uji minda. Okey, lengkapkan jujukan yang berikut. Okey, soalan 1, 4 petak, 10 dan 4 petak di belakang. So, macam mana untuk melengkapkan jujukan berikut? Okey, macam mana lengkapkan? Okey, kalau kita lihat urutan ini, set nombor ini semakin bertambah. Okey, tetapi dia bertambah tak banyak, bermaksud 4 kepada 10 agak mustahil untuk dia pola mendarab. Okey, jadi dia lebih kepada pola menambah. Okey, so 1 dengan 4 itu pola menambah berapa? Bagus. Okey, pola itu ialah pola menambah 3. Okey, so pola menambah 3. Jadi, untuk dapatkan yang pertama, okey, kita juga mestilah menggunakan pola menambah 3. So, 4 tambah 3. Okey, so 4 tambah 3, dia akan jadi 7. Okey, dan 7 tambah 3, betul tak dapat 10? Betul. Okey, maka pola ini ialah pola menambah 3. So, untuk soalan seterusnya, kita akan hanya menambah 3. Okey, so 10 tambah 3 menjadi 13. Okey, tambah 3 lagi menjadi berapa? 16. Tambah 3 lagi menjadi 19. Dan tambah 3 menjadi 19, 20, 21, 22. Okey, so itulah jujukan yang terhasil. Okey, kita lihat pula soalan 2. 80/75. Okey, so nilai semakin berkurang, iaitu sama ada tanda operasi tolak atau operasi bahagi. Okey, tetapi perbezaan antara 80 dengan 75 ni tak banyak. Okey, so cikgu yakin jawapan dia ialah pola menolak. Okey, so menolak berapa? 80 menjadi 75. Okey, so 80 tolak 75 dapat berapa? Iaitu menolak 5. Okey, so untuk mendapatkan jawapan seterusnya, okey, kita juga akan buat 75 tolak 5, iaitu 70. Okey. Oh, okey. So 70, kemudian kita tolak 5 akan mendapat 65. Okey, 65 tolak 5 akan dapat 60. Kemudian 55 juga akhir sekali akan dapat jujukan menolak 5. Okey, kemudian untuk soalan 3, okey, lengkapkan jujukan berikut menggunakan pola yang diberikan. Macam tadi kita buat pola. So, sekarang diberikan pola. Okey, dibagi pola mendarab nombor sebelumnya dengan 3.
Okey, so kita hanya darab dengan 3. Okey, so 3 darab 3, 9. Okey, so pola ini pola darab 3. So, semua akan dapat darab 3. Okey, 9 darab 3, 27. 27 darab 3, kita akan dapat 81. 81 darab 3, kita akan dapat 243. Okey. Dan soalan yang keempat, pola dia ialah menolak 1 dari nombor sebelumnya. Okey. Tolak 1. So, pola dia menolak 1. So, semua kena tolak 1. 66 tolak 1, okey, 65, 64, 63. Okey, sorry, ini tersilap. 63 dan 62. Okey, untuk uji minda seterusnya, tentukan sama ada urutan nombor berikut adalah suatu jujukan atau bukan. Masih ingat cara dia tadi? Okey, tentukan jika ia ada pola, maka ia ialah jujukan. Okey, so soalan 5. 0.5, 0.3, 0.2 dan negatif 0.1. Okey, so kita lihat ada tak pola. Okey, urutan nombor ini semakin berkurangan dan beza dia tidak terlalu besar. Okey, jadi pilihan yang tepat ialah operasi tolak. Okey, so 0.5 dengan 0.3. Okey. 0.5 dengan 0.3. Macam mana kita dapat? Okey. So dengan menolak tadi kan? So boleh tekan kalkulator. 0.5 tolak 0.3. So kita akan dapat sebagai 0.2. Kemudian 0.3, macam mana dapat 0.2? Okey, tolak berapa? Tolak 0.1. Okey, kemudian 0.2 kepada negatif 0.1. Okey, so itu menolak berapa? Menolak 0.3. Okey, so adakah pola? Ada atau tidak pola di situ? Tak sama kan? Okey, so kita lihat ya atau tidak. So dia tiada pola. Okey, maka set nombor ini bukan jujukan. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita lihat pula negatif 1/3, 0, 1/3, 4/6 dengan 1. Okey, so kita lihat adakah pola pada soalan 6. Okey, negatif 1/3 menjadi 0. So, nombor semakin bertambah, betul? Okey, so tambah berapa? Okey, so tambah berapa? Negatif 1/3 tambah apa dapat 0. Okey, so 0 tolak 1/3. So, kamu akan dapat sebagai bertambah kan? Okey, so sebenarnya ia ialah bertambah 1/3. Okey, untuk jelas, sebenarnya kamu nampak pada urutan yang kedua dan ketiga. 0 menjadi 1/3. Okey, so kalau tanpa pengiraan pun, okey, sebenarnya dekat sini kamu nampak ia dah menjadi bertambah, menambah 1/3. Okey, dan jika kamu tambah 1/3 tambah 1/3, kamu akan dapat ia sebagai
4/6. Okey, kenapa 4/6? Okey, so 1/3 tambah 1/3 sebenarnya akan dapat 2/3. Okey, 4/6 ini dia bagi bila didarab dengan 2. Okey, so 4/6 ataupun 4/6 itu kamu permudahkan. So, kamu akan dapat 2/3. Okey, so pola itu ialah pola menambah 1/3. So, ada pola kan? Maka nombor 6 ini ialah jujukan. Okey, kemudian soalan 7, 81, 27, 9, 2. Okey, berlaku pengurangan. So, sama ada tolak atau bahagi. Dan cuba kamu lihat. Perbezaan dia besar. So, kita boleh ambil dia sebagai bahagi. Okey, 81 bahagi berapa? Dapat 27. Okey, ataupun kamu terus saja tekan 81 bahagi 27. Dapat berapa? 3. Okey, betul. Okey, so ini ialah bahagi 3. Okey, kemudian 27 dengan 9. 27 juga bahagi 3. Okey, so bahagi 3. 9 dengan 2. Ada bahagi? Tak kan? Tak boleh bahagikan 9 dengan 2 kan? Okey, so kat sini okey, sebenarnya ia ialah menambah 7. Okey, dah 9. Bila bahagi 2, sebenarnya kamu akan dapat dekat sini ialah bahagi 4/5. So, ada pola atau tak ada pola? Tiada pola. So, jujukan atau tidak? Ya atau tidak? Okey, so soalan 7 juga bukan jujukan. Okey, ada lagi tak soalan lain? Dah habis. So, refleksi. Okey, refleksi untuk 1/2. Okey, so kita lihat. Jujukan ialah set nombor yang disusun mengikut pola. Okey, so mesti ingat tahu jujukan ialah set nombor yang disusun mengikut pola. Okey, so kalau ada pola, ia ialah jujukan. Dan kalau tiada pola, set nombor itu bukan jujukan. Okey, so sekian untuk kali ini. So, kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Sehingga itu, jaga diri, jaga makan, jaga kesihatan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah menonton video Cikgu Rosma. So, jika ini kali pertama anda menonton, silalah like, view, subscribe dan share video yang cikgu hasilkan. Okay, adios. Terima kasih.